Tangan kau panas macam tangan aku, Arfan. Sekarang, dia milik engkau. Aku tak tahu air yang aku bagi tu sebenarnya adalah tanda aku terima dia dalam hidup aku. Malam ini, Suara Malam akan membuka satu lagi fail sulit yang tersimpan rapi dalam lipatan misteri masyarakat kita. Ini bukan sekadar cerita rekaan untuk menakutkan kanak-kanak, tetapi satu pengakuan berani tentang satu bentuk pengabdian yang melangkaui liang lahat. Kisah yang bakal anda dengar ini telah dikongsikan oleh seorang insan yang hanya ingin dikenali sebagai Arfan, bukan nama sebenar, atas faktor keselamatan dan privasi keluarga. Segala lokasi spesifik dan nama asal telah kami rahsiakan. Apa yang anda bakal dengar adalah kronologi penderitaan Arfan selepas dia mewarisi sesuatu yang tidak pernah dia minta. Kita kembali ke Kampung Parit Haji Saleh, sebuah kampung yang tenang di siang hari, namun menyimpan 1001 cerita di sebalik rimbunan pokok getah dan kebun kelapa sawitnya yang luas. Tok Wan, atau nama sebenarnya Haji Osman, dikenali sebagai seorang lelaki yang sangat rajin. Walaupun usianya sudah mencecah 80 tahun, tenaganya seolah-olah tidak pernah luntur ditelan zaman. Penduduk kampung sering melihat Tok Wan bekerja sendirian di kebunnya jauh ke tengah malam, hanya bertemankan cahaya lampu picit yang malap di dahinya. Namun, selepas tanah merah menutup liang lahat Tok Wan, barulah Arfan menyedari tenaga luar biasa itu bukan datang dari tubuh tua Tok Wan yang kering itu. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lapar, sesuatu yang kini sedang menanti tuan barunya dengan penuh sabar. Arfan adalah cucu yang paling rapat dengan Tok Wan. Sejak kecil lagi, Arfanlah yang sering mengekor di belakang Tok Wan setiap kali orang tua itu masuk ke kebun. Dia selalu hairan melihat kehebatan datuknya. Bayangkan, Tok Wan mampu memikul batang kayu balak yang besar dan mencangkul tanah berjam-jam tanpa perlu berhenti untuk minum atau melepaskan lelah. Kebun Tok Wan adalah yang paling bersih di kampung itu. Tiada semak samun, tiada ulat yang merosakkan tanaman. Malah, binatang liar seperti babi hutan mahupun monyet tidak pernah berani menjejakkan kaki ke tanah milik Tok Wan. Penduduk kampung selalu memuji kerajinan Tok Wan. Tapi ada juga yang berbisik di belakang. Mereka hairan, macam mana seorang lelaki tua boleh menguruskan kebun seluas 5 ekar seorang diri. Tok Wan lebih gemar bekerja di waktu malam. Bila Arfan bertanya kenapa, Tok Wan cuma tersenyum kelat sambil mengunyah sirih. Tok Wan ada kawan yang tolong. Arfan, dia jaga kebun ni. Dia jaga Tok Wan. Dalam gelap ni, mata kawan Tok Wan tu lebih tajam, kata Tok Wan dengan nada yang penuh rahsia. Arfan masa itu hanya menganggap itu sekadar kiasan orang tua. Dia tidak pernah menyangka bahawa kawan yang dimaksudkan itu adalah satu entiti yang gelap dan ngeri. Setiap malam Jumaat, Tok Wan pasti akan menghilang ke bilik hujung rumah pusaka itu. Bilik yang sentiasa berkunci dan dilarang keras untuk sesiapa pun masuk. Arfan pernah sekali cuba mengintai, tapi apa yang dia dengar hanyalah bunyi desisan halus dan bau kemenyan yang sangat kuat. Tok Wan akan keluar dari bilik itu dengan wajah yang pucat, tapi matanya bercahaya, seolah-olah dia baru sahaja mendapat suntikan tenaga baru. Segalanya berubah apabila kesihatan Tok Wan merosot mendadak. Tok Wan terlantar di katil selama sebulan, namun keadaannya sangat menyedihkan. Dia tidak boleh pergi dengan tenang. Sepanjang malam, Tok Wan akan meracau-racau. Dia menyebut tentang dia lapar.
siapa nak beri dia makan. Dan jangan biarkan dia sendirian. Badan Tok Wan mengejang berkali-kali seolah-olah ada sesuatu yang sedang menarik nyawanya dari dalam. Tapi nyawa itu tersangkut di kerongkong. Pada malam terakhir Tok Wan, seluruh ahli keluarga sudah membacakan Yasin di sekelilingnya. Namun Tok Wan tetap tidak menghembuskan nafas terakhir. Dia seolah-olah sedang menunggu seseorang. Hanya Arfan yang tinggal di sisi katil apabila ahli keluarga yang lain keluar untuk berehat sebentar. Dalam keadaan nazak, Tok Wan tiba-tiba membuka matanya luas-luas. Dia memandang tepat ke dalam mata Arfan. Genggamannya pada tangan Arfan menjadi sangat kuat, sehingga Arfan rasa tulang tangannya mahu patah. Arfan panas. Tok Wan panas. Bisik Tok Wan dengan suara yang sangat dalam. Tok Wan meminta Arfan memberikan dia setitik air. Dengan penuh kasih sayang, Arfan mengambil cawan dan menitiskan air ke bibir datuknya. Sebaik sahaja bibir Tok Wan menyentuh air tersebut, Tok Wan menarik nafas yang sangat panjang. Pada saat itu, Arfan terasa satu aliran hawa yang sangat sejuk. Seolah-olah ais yang tajam menjalar masuk dari tapak tangan Tok Wan, naik ke lengannya dan terus meresap ke dalam jantungnya. Arfan menggigil satu badan. Detik itu juga, Tok Wan menghembuskan nafas terakhir dengan satu senyuman yang paling ngeri pernah Arfan lihat. Arfan menyangka itu hanyalah kesan trauma. Dia tidak sedar pada saat dia menyahut permintaan terakhir dan bersentuhan kulit dengan Tok Wan di saat akhir, dia secara tidak sengaja telah melengkapkan syarat perpindahan saka. Kontrak hitam itu kini telah berpindah tangan. Seminggu berlalu selepas jenazah Tok Wan selamat dikebumikan. Arfan mula perasan perubahan yang menakutkan. Dia tidak lagi boleh tidur malam. Badannya sentiasa terasa bahang. Setiap kali bangun pagi, dia mendapati tapak kakinya dipenuhi lumpur hitam dan seluarnya terkoyak-koyak, seolah-olah dia baru sahaja pulang dari meredah semak samun dalam tidurnya. Malam itu, masuk malam ke-7, hujan turun dengan sangat lebat. Kilat menerangi kegelapan kebun getah di luar rumah. Arfan sedang berbaring di ruang tamu, cuba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang tanpa sebab. Tiba-tiba, satu bunyi ketukan kedengaran di pintu depan. Jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Dalam hujan lebat sebegini, mustahil ada orang kampung yang datang. Arfan berjalan perlahan menuju ke arah pintu. Suhu di dalam rumah jatuh mendadak. "Siapa tu?" tanya Arfan. Tiada jawapan, hanya bunyi hujan yang membedah bumbung zinc. Baru sahaja dia mahu memusingkan tombol pintu, satu suara kedengaran dari sebalik kayu pintu yang lembap itu. "Cuk, buka pintu ni, Cuk. Tok Wan ada kat luar ni." Lutut Arfan terasa lemah. Itu suara Tok Wan. Suara yang sama yang selalu memanggilnya untuk makan. "Tok Wan?" bisik Arfan. "Buka pintu ni, Cuk. Tok Wan kedinginan sendiri di luar ni. Hujan kuat sangat. Cu, Tok Wan lapar. Buka pintu ni, Arfan." Suara itu sangat sayu, merayu-rayu. Arfan hampir saja memusingkan tombol itu kerana rindu. Tapi tiba-tiba, dia teringat wajah Tok Wan di saat akhir. Dia teringat aliran sejuk yang masuk ke dalam badannya. "Kau bukan Tok Wan. Tok Wan dah mati. Aku sendiri yang kebumikan dia," jerit Arfan. Serta-merta, suara sayu tadi berubah. Ia menjadi satu suara yang sangat garau dan penuh dengan kebencian. "Buka pintu ni. Aku lapar. Kau dah janji. Darah kau milik aku." Pintu rumah itu bergegar hebat seolah-olah dirempuh oleh sesuatu yang sangat besar. Arfan berlari ke dapur dan terduduk di sudut gelap. Dia sedar sekarang apa yang Tok Wan pelihara adalah hantu raya yang menagih makan. Dan kini, Arfan adalah tuannya. Dalam ketakutan, Arfan mengintai melalui celah tingkap dapur.
Melalui cahaya kilat, Arfan melihat satu lembaga hitam yang sangat besar. Tingginya hampir mencecah bumbung rumah. Lembaga itu berbulu lebat dan mempunyai otot yang sasa. Lembaga itu sedang berdiri di tengah hujan, memegang seekor kambing yang dicurinya. Dengan sekali rentap, ia mematahkan leher kambing tersebut dan mula meratah dagingnya dengan rakus. Tiba-tiba, lembaga itu berhenti. Ia menoleh perlahan-lahan ke arah tingkap Arfan. Wajah lembaga itu mempunyai raut wajah yang sebijik seperti Tok Wan. Ia tersenyum, menampakkan barisan gigi yang tajam dan hitam. "Jangan takut, Arfan. Tok Wan ada di sini. Kita akan jaga kebun ni bersama-sama, seperti janji darah kita." Arfan menjerit sekuat hati. Dia sedar bahawa dia tidak akan pernah bebas. Saka itu telah mengenal baunya. Saka itu telah menyatu dengan darahnya melalui titisan air yang diberikan di saat akhir hayat Tok Wan. Keesokan harinya, Arfan ditemui pengsan di tengah kebun getah. Keadaannya daif, pakaiannya koyak mojak dan mulutnya dipenuhi kesan darah. Walaupun pembersihan telah dilakukan, kesannya tetap ada. Arfan telah berpindah keluar dari kampung itu. Namun, menurut testimoni Arfan, setiap kali hujan lebat pada waktu malam, dia akan mengunci diri di dalam bilik. Dia tahu di luar sana, kawan Tok Wan sedang menanti untuk diajak masuk. Kisah Arfan ini memberi pengajaran yang sangat bermakna. Janganlah kita sesekali mengejar kekuatan dunia dengan cara yang salah. Perjanjian dengan makhluk halus mungkin nampak menguntungkan, tapi harganya sangat mahal. Ia memburu zuriat sehingga ketitisan darah yang terakhir. Apa yang kita anggap sebagai pembantu sebenarnya adalah tuan yang akan memperhambakan kita selamanya. Berhati-hatilah dengan warisan yang anda terima. Saya hos anda, Suara Malam. Selamat malam dan pastikan anda benar-benar sendirian di dalam rumah malam ini.